So lunch hari ni 2 sedur nasi, 5 ekor ikan selah goreng, paku rawon, masak lemak cili padi belimbing and sambal tempoyak. Bismillah. Ni belimbing. Dia masam tapi masam-masam pedas sebab buat masak lemak. Paku rawon even dah rebus pun dia still macam crunchy-crunchy. I suka betul dia meletup dalam mulut. Korang pernah tak makan benda yang sedap sangat sampai rasa macam berair mata? Yes, sedap. Masak lemak belimbing, I selalu makan time kecil tau. Nenek saudara I selalu buat. So bila I makan masak sendiri macam rindunya kat dia. Banyak lagi ni. Tak kuah sikit kat ikan. Habis.